Ni dengar elok ni yang nak meninggal tahun ni. Subhanallah. Tak payah takut tuan-tuan, semua nak pergi ke alam tu. Orang takut, selama ni orang takut sebab orang ingat alam barzakh ni lepas disoal oleh malaikat apa semua mati dalam keadaan husnul khatimah, apa semua selesai, lepas tu duduk dalam tanah tu empat segi tu. Bila nak kiamat ni? Bukan. Alam barzakhnya alam yang luas. Boleh berjalan, boleh bersembang, boleh berjumpa dengan roh-roh lain. Yang semua roh yang kenal dia ni, haji ni, datang, umum. Loh, Haji Ma'in meninggal dah. Haji Ma'in berkata, hang lagi awal. Yang tu saya punya ayat lah, bukan hadis. Tetapi yang Rasulullah beritahu, dia akan berjumpa dengan roh-roh lain. Roh-roh lain akan datang mengerumuninya, yang kenal dia. Untuk apa? Untuk tanya anunya, tanya anak dia, nak tanya rumah dia, nak tanya roh-roh lama datang macam mana isteri saya lepas saya mati, okey ke dia? Haji Ismail baru mati tu kata alhamdulillah, dia pun dah menikah lain dah. Contoh. Hak tu saya bukan hadis. Subhanallah. Sembang, bersembang.